Bang, nasi ambeng satu bang. Baik. Nak lauk apa bang? Saya nak 5 lauk paling best kat sini. Lauk yang pertama ni ayam kicap. Ayam kicap. Ayam kicap ni mana yang agak-agak rasa tak nak pedas, ayam kicap. Okey, seterusnya kita ada ayam merah. Ini ayam merah. Ayam merah, sambal kita lebih kurang macam ni lah. Okey, baik. Seterusnya kita ada ayam rendang. Ini ayam ni kita masak sekali dengan kuah rendang. Dia tak ada masak asing. Ayam rendang. Okey, alright. Kita ada tambahan 2 lauk. Paru belada. Paru belada. Ada. Alright. Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada daging rendang. Alright. Daging rendang Daging rendang. Okey, ini 5 menu lauk kita. So kalau macam ni punya barang berapa ke bang? Okey, satu pinggan macam ini semua jenis satu lauk lebih kurang RM25 kita kurang kita jual. RM25 Nasi ambeng 5 jenis lauk RM25. Bang, kalau nak nasi ambeng original macam mana bang? Okey, original dia datang dengan ayam kicap. Okey, baik, saya tunjukkan. Ini sambal goreng. Lebih kurang kalau datang makan pun portion dia 1 sendok macam ini. Ini goreng. Baik, ini serunding kelapa kita. Ikan masin biasa kita bagi 3. Kalau nak lebih pun boleh, tak ada cas. Okey, inilah ayam original biasa, ayam kicap. Manis-manis, sedang-sedang pedas. Kita tambah kuah dia sikit. Okey, alright. Ini yang original. Ni kalau macam ni berapa harga bang? Ini RM6 abang. RM6? Lebih mi, lebih sayur, lebih kurang. RM6 sama. Sepinggan. Ubi rebus ikan masin RM6. Gearbox tulang merah Singapura ketul RM8. Mana sama? Ikan bakar air asam pari 12. Yang kembung ni RM8. Kuih dari sini sampai hujung sana semua RM2 sebekas. Macam ni punya barang. RM2 sebekas. Ni tepung pelita. Ni laksa Johor. Laksa Johor berapa bang? Laksa Johor RM6. RM6. Rojak asma RM6. Kuih jongkong. Alright, inti dia gula merah. Gula merah, gula Melaka. Tepi dia adalah tepung. Bila sehari ni dia datang dengan pisang nipah. Okay, dia ada pisang di tengah. Ni Nagasari. Ada pisang di tengah. Lempeng sambal hijau RM3. Yang ini boko ubi. Ni berapa harga? RM4.